Sabah FC bakal berdepan juara Thai League 1 musim 2025-26, Buriram United untuk aksi persahabatan pramusim. ASEAN Football melaporkan aksi ASEAN Charity Shield 2025 bakal diadakan pada 13 Julai ini di Stadium Rainbow, Pattani. Ini kali kedua aksi ini diadakan selepas edisi pertama diadakan pada 2023. Edisi pertama menemukan Thunder Castle dan Kelantan FC. Aksi pada Januari 2023 itu menyaksikan Kelantan dibelasah Buriram 7-0. Subhanat Muanta, Jonathan Bolingi, Supachai Cedet, Goran Kosic, Haris Bakik dan Kapten Narubadin Wirawatnodom mencetak nama sebagai penjaring dalam perlawanan tersebut. Kini, giliran Sabah pula menguji kemantapan barisan anak buah Osmar Los di era itu. Sang Badak memiliki ramai pemain berkaliber seperti Stuart Wilkin, Dominic Tan dan Airul Fahmi Mat. Selain itu, Sabah turut diperkuatkan dengan kehadiran pemain baru seperti Fergus Tierney, Dan Ingham, Dean Pelekanos dan Ajdin Mujajik. Buriram pula dijangka menggunakan perlawanan tersebut untuk memperkenalkan pemain baharu seperti Ilhan Fandi dan Shane Patinama.